Bincangan macam Datuk sebut dengan Kementerian Kesihatan, terutamanya untuk gelandangan yang menghadapi masalah mental itu sendiri. Setakat ini bagaimana respon daripada Jabatan Kesihatan sendiri? Ini yang kita bekerjasama, saya kata tadi, sebab tu kita sentiasa minta supaya doktor-doktor rawat ni dihantarlah berkala, secara berkala, untuk memberikan rawatan kepada mereka yang sakit mental itu. Sebab dia yang masalah kepada pegawai-pegawai JKM ni ialah pada ketika mana mereka mendapatkan rawatan makan ubat tu dia okey. Tapi kalau sekiranya tidak mengambil ubat dan sebagainya, ini yang maklumat yang saya dapat dari pegawai-pegawai saya lah di bawah sana. So kalau dia berhenti ambil ubat ataupun mungkin dia orang kata apa, culas lah ambil ubat sebagainya kerana dia tak makan ubat, dia akan mendatangkan masalah lah kepada kita. Tetapi kita pun adalah orang kata apa, perjanjian bersama dengan kesihatan. Kita tak nak mereka yang kata agresif ni tadilah, yang mana yang kita tak mampu nak kawal lah. Sebab itu je. Jadi ini yang kita ada persepahaman bersama. Jadi dalam masa orang kata apa, secara berkala mereka juga datang untuk hantar dia punya pegawai swasta untuk bantu kita. Okey, mungkin ramai juga di antara penonton-penonton kita yang sedang bersama kita di program Ruang Bicara ini, Datuk ya. Mereka juga ingin tahu sebenarnya setiap kali JKM menerima aduan tentang gelandangan ini, ialah mereka orang sebut orang papa lah di sesuatu kawasan itu. Apa tindakan pertama sebenarnya yang biasanya diambil oleh JKM? Okey, kalau tanya apa yang kita buat dalam apa yang kita buat, ada beberapa kaedah kita buat. Yang pertama kita kata kita buat secara ad hoc. Ad hoc ni maksud kata ialah bila ada aduan begitu, kita pun terus pergi ambil lah. Kita buat operasi untuk mengambil orang-orang apa ini. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan secara berkala. Berkala kita tengok semua. Dan kemudian yang ketiga juga ialah kita melibatkan kerjasama pelbagai agensi. Kementerian Kesihatannya, AADK-nya, kemudian dengan Jabatan Immigration, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Sekali. Okey. Jadi ini yang kita buat. Okey. Selepas itu tentu sekali kita akan menentukan sama ada mereka ini di mana nak diletakkan. Sebab kalau kita faham, kita lihat gelandangan yang berada di kaki lima sebagainya, berbagai-bagai kategori. Ada orang, kita kata orang tua gemas yang umurnya. Ada juga kanak-kanak. Kerana bawa sekali kanak-kanak. Sebab itu kita ni bila kita buat operasi-operasi itu, kita kena beberapa perkara kita kena buat lah. Tentu sekali kita of course lah dengan perintah mahkamah dan sebagainya, tetapi kita akan cuba mengenal pasti kalau mereka ni ada waris. Kalau yang kata mengemis itu, kita akan jumpa waris itu, kita akan minta sign satu surat aku janji mereka tidak akan mengemis lagi dan sebagainya. Kemudian kalaulah sekiranya kita kata orang papa atau gelandangan ini orang warga emas yang tak ada siapa nak jaga, yang perlu diberikan perlindungan, maka mereka itu yang umurnya 60 ke atas akan ditempatkan di rumah Seri Kenangan ataupun rumah orang tua yang di bawah kendalian JKM. Kemudian kita juga melihat ada kes-kes yang kanak-kanak ini pun gelandangan juga. Kita tahu kan. Jadi kanak-kanak ini pun kita selamatkan, kita letakkan di rumah kanak-kanak. Jadi yang ini saya sebut tadi, ini yang boleh kita ambil, yang kita boleh tengok. Kemudian kalau kita rasa bahawa di kalangan gelandangan itu yang boleh kita selamatkan, kita boleh beri pemulihan dan sebagainya, ini yang kita letak di Desa Bina Diri. Bagaimana tentang golongan gelandangan yang bukan warga negara Malaysia? Ini yang soalan yang sangat menarik. Sebab itu kita mengharapkan kerjasama dengan Jabatan Immigration. Bagi warga negara bukan warga negara, tentu sekali mereka ini, kalau istilah yang disebut dari immigration ni, dia akan ada proses pengusiran. Dia akan letakkan di depo-depo tahanan immigration sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing. Tetapi yang jadi masalah, saya juga memahami. Ini yang saya kata ni, kita kena faham kawan-kawan kita punya masalah, kita juga memahami. Kerana di kalangan yang gelandangan yang bukan warga negara ini ataupun asing ini, kadang-kadang mereka pun tak ada dokumen apa semua. Betul. Bila kita nak hantar pulang ke negara-negara itu, negara itu tak nak terima. Inilah kekangan yang berlaku dalam kita isu yang kita bangkitkan pada hari ini. Nampak tak dia punya, sebab itu saya katakan awal tadi, bila kita cerita tentang gelandangan, cerita apa-apa ni, dia sangat kompleks. Dia melibatkan
banyak pihak dan sebagainya. Okey Tok, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Dan saya ingatkan lagi kepada penonton-penonton yang mungkin berkesempatan bersama kami ketika ini di program Ruang Bicara ini, kami lalukan juga sebenarnya kalau anda ada pandangan dan juga pendapat ataupun ingin berkongsi sesuatu bersama dengan tetamu di studio. Jadi saya ulangi lagi, guna talian yang kami sediakan kepada anda di 03 26979768. Anda jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi Ruang Bicara bernama TV hanya sebentar saja lagi. Laut kita, khazanah yang tidak ternilai. Tapi ia sedang diancam. Aktiviti haram, pencemaran dan pencerobohan, semua ini menggugat sumber perikanan negara. Anda boleh menjadi ejen perubahan. Laporkan segera kepada Fishcom di talian yang tertera. Di Fishcom, setiap aduan anda direkod, disahkan dan dihantar terus kepada pasukan penguatkuasaan. Fishcom terima satu kali aduan berkenaan vessel nelayan didapati memasang bubu naga. Tindakan segera diambil demi melindungi laut dan memastikan keterjaminan makanan buat negara kita. Fishcom, salurkan aduan anda hari ini kerana sumber laut kita, tanggungjawab kita semua. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang gelandangan, kebajikan dan pemulihan. Dan tentunya lah kita masih lagi ingin mendapat gambaran yang jelas daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama dengan tetamu yang ada di studio, iaitu Datuk Cik Murad Sayang Ramjan yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan tu, saya juga difahamkan sebelum ini pun bahawa sebelum seseorang gelandangan itu dibawa ke desa bina diri misalnya, ianya memerlukan juga laporan daripada pihak polis, juga memerlukan laporan ke mahkamah misalnya. Jadi kenapa proses ini perlu dilakukan sebenarnya tu? Okey, sebab apabila mereka ini nak ditempatkan di desa bina diri, tadi saya kata desa bina tadi, dia memerlukan satu perintah mahkamah untuk kita menjalankan proses-proses, sebab seolah-olah dia macam satu tempat yang kita akan meletakkan mereka di situ. Jadi dalam tempoh 24 jam apabila kita buat operasi dan kita membawa orang-orang gelandangan terpapar ini dalam operasi kita itu, yang pertama tentu sekali kita kena merekodkan juga dokumen-dokumen yang dia ada. Kadang-kadang kita lihat dia ni dokumen pun tak ada kadang-kadang. Ini yang masalah kita. Sebab itu kita nak tengok apa dokumen yang dia ada. Nak menentukan bahawa dia ada waris ke, dia tidak ada waris ke, di mana. Kadang-kadang kita tak tahu mereka ni siapa. Ini yang kita kena buat. Kemudian tentu sekali kita nak tengok juga kadang-kadang bersama dengan apa yang dia ada. Tapi jangan terkejut, kadang-kadang ada kes-kes yang mereka ni bila kadang dia mengemis dan sebagainya, dia ada duit banyak ke tu. Kadang-kadang ada RM1,000, RM2,000 bersama dia. Alhamdulillah lah, sebab kita sebab orang Malaysia ni semuanya pemurah. Yang bagi simpati, bagikan. Sebab itu kita kena tengok barangan peribadi dia sebelum kita tempatkan dia sekitar. Dan kemudian tentu sekali lah macam saya sebut tadi, bila mereka kita operasi itu, kita akan tentukan mereka ni sebelum mendapat perintah mahkamah atau perintah sementara itu, nanti kita akan letak dulu di institusi kebajikan kita.
Macam tadi saya sebutlah, rumah Seri Kenangan ke, rumah apa semua ni yang rumah kanak-kanak ke. Dan kemudian baru kita mendapatkan kebenaran mahkamah lah untuk sebab untuk makluman Datuk, apabila mereka berada di desa bina diri, ini yang saya nak fahamkan. Kalaulah dikatakan angkutlah semua yang apa ni, yang tak ada dokumen ke warga asing ke, pergi ke desa bina diri. Wajarkah soalan saya? Sebab desa bina diri ini kita menjalankan berbagai orang kata apa, program dan aktiviti untuk mereka ini kembali kepada kehidupan yang bermaruah. Dan saya nak beritahu kat Datuk tadi, kita ada tadi sebut tadi di Mersing, kita ada desa bina di Mersing, kita ada di Jerantut, di Kota Kinabalu, ada di Kuching. Perbelanjaan 4 di desa bina ini saja, setahun kita memakan belanja 16 juta. Bukan sikit tu. Ya, betul. Sebab tiap-tiap hari mereka ini apabila dapat perintah mahkamah, mereka akan ditempatkan selama 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun itu, makan minumnya kita jaga. Pendapatannya kita jaga, tempat yang sempurna, yang elok. Dan kita adakan program-program berkaitan dengan TVET-nya. Kita nak supaya mereka ini ada kemahiran lepas mereka keluar daripada desa bina diri itu. Kalau boleh bercucuk tanam, boleh berkebun, program-program teknikal semua. Ini semua melibatkan perbelanjaan. Tidak ada yang percuma. Ya, sebab itu perbelanjaan kerajaan. Jadi mereka ini akan diberi latihan-latihan kerohaniannya. Nak bina. Sebab tu nama pun desa bina diri. Kita nak supaya mereka itu memantapkan kembali kemahiran-kemahiran dalam diri mereka. Yang penting pada saya ialah kita nak supaya mereka ini kembali kepada kehidupan yang bermaruah. Sebab kita sedia tahu bahawa dalam Islam itu sendiri disebut apa? Kita tidak boleh sebenarnya meminta-minta dalam keadaan kita boleh berusaha. Haram bagi kita untuk meminta-minta kecuali keadaan-keadaan yang memang kita terpaksa. Ini yang kita nak faham, kan? Jadi sebab itu, untuk makluman Datuk, kadang-kadang baru ni saya berjumpa dengan Datuk Sri Nuraini, Menteri Perdagangan dan Komoditi. Saja bergurau saya. Sebab kebetulan dia dulu ialah Timbalan Menteri di Kementerian Wanita sama saya. Saya cakap kat dia, Datuk, saya ingat kalau boleh kita ambil di kem desa bina diri ni, kita latih betul-betul orang ni, maksudnya orang yang sihat lah. Yang sihat yang sebagainya, bukan yang mental tadi. Yang sihat tadi. Kenapa tidak kita latih dia semua, dan kita letakkan dia pergi ke ladang-ladang apa semua. Buat kerja-kerja yang berfaedah. Yang hari ini kita terpaksa bergantung kepada tenaga kerja asing yang susah nak dapat sebagainya. Kalaulah mereka ini boleh, orang kata, berusaha untuk bangunkan diri mereka balik, kan? Tentu akan memberikan, orang kata apa, ROI juga lah kepada kerajaan. Setelah kita bagi makan, sebab makan tu daripada pagi, tengah hari, malam, ada sapanya, macam-macam lagi. Yang itu perbelanjaan tu. Dan dalam desa bina diri itu, kita jaga mereka termasuk perubatan mereka. Ya, betul. Jadi itu yang saya tanya tadi. Kalaulah dikata beritahu kat saya tadi, Datuk nak ambil orang-orang yang berkena asing ni, tentu kita tak nak begitu. Tentu rakyat akan marah balik. Kenapa pula? Jadi kita hanya memberikan perkara yang saya sebut tadi kepada warga negara. Ya, okey. Faham. Okey. Kita ada pemanggil di talian sekarang ni, Datuk. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum, Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekawi. Waalaikumsalam. Adan ahli panel. Ya. Ini saya Ridwan ingin bertanya 2 soalan. Okey. Okey, yang pertama, apakah inovasi moden yang boleh digunakan untuk membantu pemulihan gelandangan? Okey. Okey, itu soalan pertama. Okey, yang kedua, sifar gelandangan ada topik. Bagaimana Malaysia boleh menjadi sifar gelandangan pada masa hadapan? Okey. Okey, ini apa ketiga ni tambahan soalan. Apakah kesan jangka panjang jika isu gelandangan tidak ditangani dengan serius? Okay. Minta ahli panel ulas dalam ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Okey, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik sebenarnya 3 persoalan yang anda bangkitkan, dan kita dengarlah reaksi dan juga respon daripada tetamu kita, iaitu yang berbahagia Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Silakan, Tok. Okey, soalan tu orang kata apa? Ini kata apa?
kebat apa dia panggil kemahiran berfikir aras tinggi. Susah nak jawab soalan tu. Apa inovasi dalam gelanggang kan. Jadi saya kalau kat rumah tu kadang-kadang bila isteri saya tanya soalan ada saya tak jawab kan. Biasanya kita jawablah. Kena jawab. Okey, cuba kalau kita bercerita tentang inovasi yang kita cuba buat. Ini saya sebut tadi kan, antara inovasinya ialah saya nak mengatakan bahawa kita nak supaya ni secara kita berfikir orang kata apa melalui brainstorming dengan pegawai-pegawai JKM yang kita bercerita tentang perkara ni. Kita nak supaya apabila nanti saya nak cerita kat Datuk nanti sebenarnya kita telah pun ada rancangan kerajaan telah bercadang juga untuk melihat kembali Akta Orang-Orang Papua ini. Kita sedang merombak tengok balik macam mana sebab nak sesuaikan dengan keadaan hari ini. Tadi bila nak sebut tadi cerita inovasi tadi apa semua. Kita nak supaya akhirnya desa bina diri yang kita buat. Ini harapan kita lah yang kata bila kita bincang semua. Kita nak desa bina diri ni kalau boleh menjadi satu desa bina diri yang betul-betul. Maksud katanya lah supaya mereka ini diberikan macam latihan-latihan ketenteraan tu. Nak membina balik diri mereka tu. Kan? Dari segi jati dirinya, mentalnya, kekuatan dari segi psikologinya sebagainya. Dan dengan cara itu juga kemungkinannya kita nak supaya mereka ini bukan kita tak nak sekarang ni mungkinlah saya melihat perkara ialah mereka duduk situ dengan latihan yang mungkin orang kata apa tidaklah begitu orang kata apa aktif yang tinggi sangatlah katakan. Jadi mereka pun seronok di situ tu. 3 tahun duduk kat situ kan. Jadi kita nak supaya kalau boleh lepas ini kita nak buat inovasi supaya program-program yang kita buat di desa bina diri itu benar-benar membina diri mereka. Dan kemungkinannya nanti mungkin bila gelandangan di luar tahu, teruk betul kalau masuk diri ni. Bukan berehat. Memang kena kerja. Lepas ini nak kena kerja kat ladang tu je semua. Jadi tentu sekali mereka pun fikir juga dari gelandangan ni. Kalau tangkap di JKM, letak duduk di desa bina diri ni, penat kita. Yalah. Kan? Ini yang kita cuba orang kata apa bila kita cuba orang kata brainstorm semua itu kan. Itu yang perlu. Tadi lagi soalan apa tadi untuk masa hadapan. Yang kedua Malaysia. Apakah kita berkemungkinan tak bahawa kita akan mencapai apa yang disebut sebagai SIFA gelandangan itu sendiri? Kalau tanya saya pada hari ini agak sukar lah. Saya tak tahu sama lah kita kata. Kita boleh orang kata apa buat berbagai-bagai program. Kadang-kadang apa yang berlaku dalam masyarakat kita ialah di kalangan kita ialah keinginan individu itu berubah. Ini pun jadi masalah. Kan? Bila Datuk sebut tentang keinginan, saya terfikir tiba-tiba tu ada tak di kalangan mereka yang kita gunakan kononnya menjadi gelandangan itu sebenarnya mengambil kesempatan. Mereka okey tapi mungkin dalam usaha untuk mendapat bantuan, mendapat derma dan sebagainya mereka menceburkan diri sebagai gelandangan. Inilah isu yang kita hadapi hari ini kan. Sebab kalau saya bagi macam contoh nak beritahu. Pada tahun kalau saya tengok nota sekejap saya ada kalau kita lihat contoh. Pada tahun 2024 kita hanya ada seramai 13 orang sahaja yang dibebaskan daripada desa bina diri itu. Keinginan mereka untuk ubah dan juga untuk mencari peluang pekerjaan dan sebagainya. 13 orang saja daripada 300 lebih. Tetapi ialah macam saya kata tadi sebab setengah daripada itu sakit mental. Kan? Jadi kemudian kalau kita lihat pada tahun 2025 misalnya tahun lepas hanya 21 orang saja. Dan ini yang jadi masalah pada kita. Kan? Sebab hari ini juga kalau kita melihat isu-isu yang berlaku di luar sana, pengabaian kepada ibu bapanya. Dan baru ni kalau kita lihat di mana Perdana Menteri ada sebut bahawa nak melihat dalam mesyuarat Majlis Sosial Negara untuk melihat akta-akta apakah kemungkinan boleh kita ambil tindakan kepada mereka yang mengabaikan ibu bapa. Ini perkara yang polemik dalam masyarakat. Kan? Dan kemudian seperti saya sebut tadi, kita akan melihat kembali Akta Orang Papua 1977 ini untuk kita lihat apa benda perkara-perkara baru yang perlu kita lihat kembali. Terutamanya dari segi peranan semua jabatan dan agensi dalam menangani golongan-golongan saya sebut tadi. Sakit mentalnya, dadahnya, warga asingnya dan sebagainya. Sebab itu saya katakan tadi, sangat kompleks. Jadi kalau nak tanya kat saya, adakah kita boleh menjadi sifar?
Saya ingat itu satu yang terlampau jauh lagi. Jauh lagi. Okey, soalan yang ketiga tadi ialah tentang kesan jangka panjang lah. Kalau isu ini ataupun masalah ini berterusan, jadi apakah impak ataupun kesan kepada negara khususnya lah? Tentu sekali kesan kepada negara ialah kita terpaksa berbelanja untuk perkara-perkara yang tak perlu pada saya. Betul. Kan? Padahal mereka ini boleh berperanan dalam masyarakat, boleh menjalani kehidupan yang bermaruah. Macam saya sebut tadi, kita terpaksa menjaga 4 desa bina diri ini dengan peruntukan sebanyak 15-16 juta setahun. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga di mana peranan komuniti atau masyarakat keluarga itu sendiri. Kalau kita biarkan benda itu berlaku, apa yang akan berlaku ialah akhirnya segala beban yang ada itu dipindahkan kepada kerajaan. Tentulah satu jangka masa yang panjang tidak baik untuk negara kita. Kita nak supaya masyarakat kita ni masyarakat yang bermaruah, masyarakat yang mempunyai daya juang yang tinggi, jati diri yang tinggi. Itu kita harap. Tapi kalau mereka melihat jalan pintas, senang-senang kita duduk je kat desa bina diri, JKM ambil, kita duduk situ. Sebab itu saya nak saya nak tadi Datuk saya nak kata, sebab itu kita nak supaya kita mengubah desa bina diri itu sebagai satu tempat yang semua orang tak nak pergi. Dengan orang kata apa, program-program yang lebih mungkin orang kata apa, yang tough, yang keras, yang supaya kalau mereka dengar nak pergi situ, hari ni nak ceritakan macam sebut tadi kan, adakah berubah? Kadang-kadang bila dah lepas semua, dia balik kepada benda yang dia buat sebelum tu. Betul. Dan kita pula begitu bermurah hati, kan? Kadang-kadang kita pun ialah bersedekah itu satu benda yang baik. Tetapi kadang-kadang kalau kita lihat satu senario yang lain pula, kita seolah menggalakkan mereka pula. Ini yang kita nak supaya masyarakat kita faham perkara yang saya sebutkan ni. Okey, itu masyarakat. Tetapi bagi individu, golongan geladangan ini sendirilah. Apakah mereka bila kita ambil untuk diletakkan di rumah yang telah yang Datuk sebutlah macam apa ni, apa tadi? Bina diri tadi tu. Bina diri dan sebagainya. Apakah mereka bersetuju sebenarnya secara ikhlasnya untuk dibantu tu sebenarnya ataupun hanya kerana terpaksa? Kalau kita melihat ramai yang kadang-kadang tu saya tengok bila kita, mereka pun okey. Bila kita ambil terima, sebab di situ memang terjamin tu. Makan minumnya terjamin. Makan paginya ada, makan tengah harinya, makan malamnya ada. Tempat tidurnya ada. Rawatan, perubatan pun diberi. Dan ramai yang rasa selesa. Tapi kalau kita tak ada pula desa bina diri ni pula, orang marah kita pula. Ni duduk di kaki lima ni, menyakitkan mata ni, mana nak letak? Ini yang dilema kita tu. Sebab itu saya kata nanti kita kena lihat semula lah. Bagaimana kita nak supaya, yang pada saya, kalau saya secara peribadi, saya nak supaya mereka ini kembali ke mereka yang maksud saya yang tidak sakit, yang berupaya, yang sihat tubuh badannya. Jangan salah faham. Bagi kalau yang sakit tu semua, kita kadang tak boleh buat apalah. Kalau kita letak di rumah sekerangan orang tua, mereka ni memang kadang-kadang segi uzurnya tak mampu. Yang perlu kita beri perlindungan apa semua. Tapi saya bercakap tentang orang-orang yang kadang-kadang itu yang kita rasa dia masih boleh menyumbang kepada masyarakat. Ini yang saya cakap tadi. Jangan supaya dipahamkanlah. Itu. Timbul juga persoalan yang juga saya kira cukup penting sebenarnya tu yalah, bagi JKM sendiri telah pun melaksanakan apa yang perlu dilaksanakan setakat inilah. Tetapi berlaku tak masalah gelandangan yang berulang tu? Walaupun dah diberi segala perkara rawatan dan sebagainya, tetapi apabila mereka dikeluarkan ataupun dalam istilah dibebaskan, mereka mengulangi semula apa yang mereka lakukan. Itu yang saya sebut. Kadang-kadang kita melihat kes-kes banyak yang berlaku yang kita telah orang kata apa, beri orang kata apa, latihan, kerohaniannya, program-programnya. Tetapi kita dapati mereka ni ulangi lagi. Kan? Memang ini yang saya kata tadi. Sebab itu tadi soalan tanya, adakah boleh kita menuju kepada sifar? Bergantung kepada gelandangan itu sendiri. Sikap gelandangan itu sendiri. Adakah mereka nak berubah? Sebab kadang-kadang mereka rasa selesa meminta-minta begitu. Ya.
Lebih mudah. Kan? Jadi kadang-kadang saya kata ada dalam kes kita tu yang kita pun tengok dia boleh ada bila dapat 2-3 ribu. Ya. Jadi dan kemudian ada jugalah yang itu cerita lain lagi. Ada pula yang menjadikan sindiket. Duduk dekat 5 semua. Dan sebab itu saya kata isu ini adalah isu yang perlu kita lihat dari semua jabatan dari sisi tengok sama. Kan? Di kalangan Kementerian Kesihatannya, AADK-nya, apa semua. Contoh kalau kita lihat, saya sebut tadi keladangan yang melibatkan penagih-penagih dadah. Dan apabila kita buat operasi itu, memang ada penagih-penagih dadah yang kita ambil dalam operasi itu. Dan kita semak dengan agensi dadah kebangsaan misalnya. Mereka itu dah berkali-kali itu berada di pusat-pusat serenti. Yang kadang-kadang ADK kata, apa kita nak buat? Ni yang saya kata tadi. Soalan sifar atau tak sifar bergantung kepada bagaimana mereka itu sendiri yang mengubah diri mereka. Sebab nak mengubah manusia ni bukan satu benda yang mudah. Okey tu. Kita akan sambung lagi, tapi kita akan berehat berkali terakhir dan kembali nanti Datuk ya. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah ada lagi beberapa persoalan-persoalan penting dan menarik yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio. Kita rehat hanya untuk seketika, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV. Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan. Bumi pun nak healing kan? Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi. Dekati anak kita sebelum mereka dekati dadah dan bahan terlarang. Amalkan 4 tips peka. P. Peraturan. Membentuk peraturan dalam keluarga. E. Emosi. Prihatin setiap perubahan emosi dan tingkah laku anak. K. Komunikasi. Sesibuk mana pun kita luangkan masa dan berkomunikasi dengan anak-anak walaupun seketika. A. Akhlak. Akhlak anak-anak dibentuk di rumah. Ia bermula daripada ibu bapa sebagai contoh dan teladan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian di program Ruang Bicara ini, dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi insya-Allah ada lagi beberapa persoalan penting yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio. Barangkali Datuk, ialah serangka-ringkasnya kita juga mungkin ataupun ramai jugalah yang mungkin tidak tahu sebenarnya proses ataupun program-program pemulihan yang dilaksanakan oleh JKM sendiri. Kerana yang penting di sini adalah ke arah mengurangkan populasi gelandangan, terutamanya macam Datuk sebut di awal tadilah di bandar-bandar besar, dapat dikurangkan secara drastik sebenarnya menjelang akhir tahun 2026 itu. Okey, macam saya sebut tadi, apabila mereka itu ditempatkan di desa bina diri itu, kita ada banyak program-program. Itu sekali, kalau yang Muslimnya, kita ada program-program kerohanian. Nak membina balik kepada semua. Okay. Kita ada guru takmir dari Jabatan Agama Islam Negeri. Ini yang saya kata tadi, kita dapat kerjasama semua orang. Bila cerita soal kebajikan ni. Kemudian kita juga memberikan latihan-latihan yang berkaitan dengan TVET.
kalau ada yang boleh buat kraft tangan dan sebagainya. Yang mungkin kadang-kadang itu macam saya kata tadi, ada mungkin usianya mungkin telah dengan penyakit dan sebagainya. Tapi masih boleh sebenarnya untuk kerja-kerja yang kemahiran-kemahiran tertentu. Yang macam contoh gunting rambut contoh. Untuk gunting rambut. Kemudian kita boleh macam kita cuba memperkenalkan tanaman-tanaman vertigasi, kita ajar apa semua itu kan. Dan juga kita juga mengharapkan supaya syarikat-syarikat swasta di luar sana juga main peranan. Maksud kata ialah kalau boleh, yang ini yang saya tekankan ialah di kalangan pegawai kita mengadakan kerjasama strategik dengan syarikat-syarikat di luar. Kalau mereka mungkin memerlukan pekerja-pekerja misalnya, kita beri latihan, kita nak sebagai contoh, dia nak pekerjaan atau latihan apa yang keperluan apa dia nak di kilang dia sebagainya, kita boleh sediakan, kita minta latihan dibagi dan kita boleh hantar kan. Kemudian apa yang kita buat juga ialah kita nak supaya hari ini TVET pun perkara-perkara yang penting juga hari ini kalau kita lihat kemahiran TVET kan. Jadi ini yang kita buat di Desa Bini Diri kita. Dan kita harap melalui kemahiran-kemahiran yang saya sebut tadi, mereka ini mengambil peluang untuk menjadikan itu sebagai satu peluang untuk mereka mengubah diri mereka. Ya, betul. Tapi itu yang saya cakap tadi. Tetapi akhirnya terpulanglah kepada individu sendiri. Kita boleh buat macam-macam. Tapi sebab kita tak boleh selama-lamanya biarkan berapa lama kita nak suruh mereka berada di situ. 3 tahun satu tempoh yang pada saya agak panjang. Semua. Dan mereka ini perlu dalam tempoh 3 tahun itu patut mempersiapkan diri mereka untuk berada di luar. Saya terfikir satu perkara juga Tok ya. Ini pun merupakan satu aspek yang penting lah. Selalunya kita faham bahawa tindakan-tindakan yang dibuat oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri meletakkan para gelandangan ini di Desa Bina Diri. Tetapi itu melalui operasi-operasi yang dijalankan oleh JKM. Apakah kalau ada individu gelandangan itu yang menyerah diri sebenarnya ingin mengubah apa yang mereka alami sebelum ini sebagai gelandangan, apakah JKM juga membuka pintu kepada gelandangan yang menyerah diri ini? Ya, kita juga beri peluang juga untuk mereka ini kembali kepada kehidupan bermaruah. Ya, kita sedia menerima mereka ini. Dan kita juga selain daripada kita bercerita tentang peranan yang dimainkan oleh JKM, peranan yang dimainkan oleh kerajaan, kita mengharapkan juga komuniti juga punya peranan. Betul. Sebab kita tak boleh selama-lamanya semua perkara itu diletakkan kepada JKM. Macam saya sebut tadi, JKM tahun ni 80 tahun JKM. Dalam tempoh 80 tahun tu isu-isu sosial ini berbagai-bagai. Yang melibatkan warga emas, yang melibatkan kanak-kanak, yang melibatkan isu makin bertambah dalam masyarakat. Tetapi di JKM itu ialah kekangan-kekangan yang dihadapi kerajaan untuk penambahan pegawai itu terbatas. Ya, betul. Tentu sekali sampai satu peringkat adakah mampu pegawai-pegawai JKM menangani perkara ini. Ini baru satu aspek kita bercerita tentang orang-orang papa. Dalam pertemuan yang lepas kita bercerita tentang warga emas. Kita bercerita tentang OKU, kita bercerita tentang anak autism. Maksudnya saya nak beritahu ialah semakin hari semakin banyak isu-isu sosial yang perlu ditangani oleh JKM. Hari ini sebab itu saya kata akhirnya semua JKM dan JKM. Kemampuan pegawai-pegawai JKM itu semua dekat mana? Ya. Dengan bila Datuk sebut tentang isu ini, jadi apa pesanan juga harapan Datuk kepada masyarakat sendiri yang sepatutnya boleh memainkan peranan? Sebab itu bila saya bercerita tentang perkara itu tadi, saya sebut tadi syarikat-syarikat swasta di luar yang sama-sama memainkan peranan membantu kerajaan, memberikan peluang-peluang kerjaan kepada mereka ini untuk mereka mengubah hidup mereka. Tentu komuniti juga kena mainkan peranan. Dan tentu sekali hari ini kita bercakap tentang keluarga itu sendiri. Kan? Bayangkan kalau kita melihat seorang yang menjadi gelandangan. Soalan kita ialah tentu sekali kita akan tanya, dia tak ada anak ke? Tak ada waris ke? Kenapa biarkan begitu? Sebab itu JKM bila nak ambil tu kita terpaksa dulu siasat, ada anak, ada keluarga, apa semua, baru kita ambil perlindungan. Maksudnya dia kata ialah dalam masyarakat kita pada hari ini kita kena perkukuhkan
Sistem keluarga sistem kekeluargaan. Sistem keluarga itu sendiri. Kan? Sebab itulah yang jadi asas kepada sebuah negara. Kalau keluarga itu dah kucak-kacir, akhirnya bagaimana kita nak bentuk satu negara yang kuat, yang hebat? Nah, ini yang saya rasa. Sebab itu saya kata tadi, bila bercerita tentang sifat, tentang bercerita, ini satu perkara yang dia punya, orang kata apa, rantaian itu sekait-kait mengait satu sama lain dalam keluarga. Sebab itu kalau kita melihat dulu, saya cerita dulu-dululah, zaman saya budak-budak, saya masih ingat bagaimana kekeluargaan itu ataupun masyarakat itu sangat kuat. Kalau dulu kita masih ingat, tak tahulah, kita masih ingat dulu kalau kita kenduri kendara dulu, seronok kita. Gotong royong. Gotong royong yang semangat itu. Semangat itu semua kuat. Kalau kenduri itu, itulah pesta kat kampung itu. Betul. Dan kalau kita ingatlah zaman kita, yang hari ni kalau kita cerita dengan anak kita, dia orang tak tahu cerita tu. Kan? Jadi itulah saya katakan. Jadi inilah yang saya katakan, setiap individu dalam masyarakat dan komuniti itu kena memegang peranan semua. Sebab itu pada saya, bila saya melihat isu kebajikan ni, kebajikan tanggungjawab semua. Bukan kata JKM semata-mata. Sebab JKM itu pun akhirnya dia terbatas dengan apa ni, dengan isu-isu dalam masyarakat. Kita ada 8 kumpulan sasar. Kita ada orang Papua, kita ada kanak-kanak, kita ada warga emas, kita ada OKU, mangsa keganasan rumah tangga, bencana dan sebagainya. Bayangkan kalau semuanya nak letak JKM sampai satu peringkat, kita tak mampu untuk menghadapi semua itu. Mungkin masanya sudah sampai apa ni, saya ingin lontarkan juga persoalan ni kepada peranan yang perlu dimainkan oleh masyarakat sendiri ya. Mungkin masanya sudah sampai kerana mereka juga harus sedar kadang-kadang atas rasa kesian, atas rasa simpati kepada gelandangan ini. Itulah sebenarnya antara faktor yang menyebabkan mengapa begitu ramai yang ingin menjadi gelandangan sebenarnya tu ya. Macam Datuk sebut tadi lah, kalau dah dapat duit sampai beribu-ribu melalui minta sedekah sahaja, jadi itu menunjukkan tentang betapa pemurahnya rakyat Malaysia sebenarnya. Tetapi itulah pada masa yang sama juga menyumbang ke arah peningkatan berlakunya masalah gelandangan ini sebenarnya. Sebab itu kami di JKM kita mengadakan program-program dipanggil intervensi, dan kita bersama-sama dengan NGO, kita bekerjasama untuk kata apa, membantu golongan ini. Sebab itu kalau kita lihat banyak program-program apa nama, dia menyediakan makanan-makanan untuk di kalangan gelandangan ini kan. Jadi saya masih ingat dulu sewaktu saya bertugas di Kementerian Dalam Negeri dulu. Kita nak buat satu kajian. Kita nak tahu, contoh kita nak tahu berapa ramai gelandangan ataupun yang pedaging-pedaging dadah di satu kawasan tu yang duduk sebagai di kaki lima ni. Apa kita buat ialah kita letakkan makanan 200 spek begitu. Tak makanan, ke makanan. Dan kita pun buat pengumuman, kita beritahu, diorang datang ambil satu. Kita beritahu dekat kawan-kawan dia, panggil kawan-kawan datang ambil makanan ni. Habis 250 pek tu. Apa maksudnya? Itulah ramai mereka duduk di lima ataupun seruk di tepi-tepi bangunan mana-mana. Kan? Nak tunjukkan kepada kita ialah bahawa nak tak nak di kalangan komuniti kita pun kena mainkan peranan. Okay. Dan kemungkinannya kalaulah betul-betul berniat untuk sama-sama membantu, mengapa tidak kita macam saya kata tadi, bahawa mereka ini kita ada dengan syarikat-syarikat luar, syarikat-syarikat semuanya yang sama-sama kita boleh bagi latihan-latihan yang sepatutnya dan mereka boleh mempunyai pekerjaan yang sekurang-kurangnya mampu untuk menyari keperluan-keperluan asas mereka. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Datuk, ada lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi di penghujung ni Datuk pun tak sedar kan, tiba-tiba kita sudah berada di penghujung. Apa yang ingin Datuk sampaikan di penghujung program Ruang Bicara ini, terutamanya lah lebih lagi kita bercakap tentang masyarakat, kita bercakap tentang apa yang mungkin perlu dimainkan dan seharusnya dimainkan oleh masyarakat untuk membantu JKM sendiri dalam usaha untuk mengurangkan masalah gelandangan bila kita bercakap tentang kebajikan dan pemulihan ini sendiri. Okey, jadi mungkin saya nak rumuskan mengatakan bahawa macam saya kata tadi, apabila kita bercakap soal gelandangan ini bukan satu soal yang mudah. Kita akan bercerita tentang warga negara asing, kita bercerita tentang dadah, kita bercerita tentang sakit mental, kita bercerita tentang sakit-sakit. Semua ini bukan mudah untuk ditangani. Mereka yang sakit mental, siapa nak jaga orang sakit mental tu?
tak ramai orang nak jaga. Kan? Keluarga sendiri kadang-kadang biarkan. Kerana mereka tak mampu untuk menghadapinya. Begitu juga sakit berjangkit yang kronik. Siapa nak jaga? Dan kita melihat dalam masyarakat kadang-kadang macam contoh ada warga emas yang sakit kronik dan sebagainya. Kadang-kadang anak sendiri pun tak nak jaga. Tinggalkan di rumah orang tua dan sebagainya. Jadi nak mengatakan kat sini ialah bahawa itulah orang kata apa, tanggungjawab besar yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan sebab itu saya nak supaya semua orang faham dan perlu ada kerjasama di semua agensi dan masyarakat untuk sama-sama kita berganding tangan untuk membantu dalam menangani isu kegelandangan ini. Sebelum kita berpisah juga Datuk, ada lebih kurang 1-2 minit saja lagi. Saya juga nak dapat pencerahan daripada Datuk lah. Gelandangan yang telah pun menjalani proses pemulihan itu, berapa ramai yang kembali semula kepada asalnya, menjadi gelandangan semula? Tinggi tak tu? Dia sebenarnya yang kita jadi masalah kita ialah kita ada 363, kemudian ada macam saya kata ada setengah, hampir lebih kurang 163 orang itu adalah mental. Jadi apakah apa sangatlah yang kita boleh buat untuk lakukan untuk itu. Tetapi ada dalam kes-kes yang mereka ini yang dapat peluang daripada syarikat-syarikat bekerja yang kena. Dan itu macam saya kata tadi, akhirnya berbalik kepada individu itu sendiri. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan sesungguhnya lah banyak yang kita kongsikan bersama dengan Datuk Cik Murad, dan sudah pastilah kita tahu ini bukan satu tugas yang mudah sebenarnya bagi JKM sendiri, kerana sesungguhnya lah bila kita bercakap tentang masalah gelandangan itu, ianya merupakan satu masalah yang cukup complicated sebenarnya, terutamanya apabila mengakibatkan mereka yang mempunyai masalah mental, khususnya masalah kesihatan, masalah dadah dan sebagainya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, seharusnya lah kita juga harus simpati, harus membantu JKM sebenarnya dalam usaha untuk menjamin bahawa para gelandangan ini bukanlah dianggap sebagai sampah masyarakat, tetapi mereka juga mungkin ada yang boleh terus memberi sumbangan kepada negara sebenarnya sekiranya mereka dipulihkan. Itu sebenarnya apa yang ingin dilaksanakan oleh JKM, dan sudah pastilah ianya memerlukan sokongan yang cukup kuat daripada masyarakat, tak kiralah apa bangsa sekalipun. Jadi kita mengharapkan JKM akan terus melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka bila kita bercakap tentang mengatasi masalah gelandangan ini. Terima kasih kepada anda yang menunjukkan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara, dan jangan lupa sudah pastinya Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Masih dekati anak kita sebelum mereka dekati dadah dan bahan terlarang. Amalkan 4 tips peka. P. Peraturan. Membentuk peraturan dalam keluarga. E. Emosi. Prihatin setiap perubahan emosi dan tingkah laku anak. K. Komunikasi. Sesibuk mana pun kita luangkan masa dan berkomunikasi dengan anak-anak walaupun seketika. A. Akhlak. Akhlak anak-anak dibentuk di rumah. Ia bermula daripada ibu bapa sebagai contoh dan teladan. Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan, bumi pun nak healing kan? Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi.
Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah.